Soalan yang pertama, saya nak tanya pasal solat sunat gabungan. Soalan saya, bolehkah kita gabung solat sunat dan solat sunat yang banyak? Bagaimana boleh digabungkan? Solat sunat baik ba'diyah dengan solat sunat hajat. Baik. Dia asal solat ini ialah satu-satu, tidak digabungkan. Kemudian ulama' beristihad. Adakah boleh digabungkan? Keputusan ijtihad itu ada dua. Pertama, ulama' yang membolehkan. Kedua, ulama' yang mengatakan tidak boleh. Sebahagian daripada ulama' yang membolehkan itu ulama' mazhab Syafi'i, bukan semua. Di antaranya Syekh Shihabuddin Ramli dalam kitab An-Nihayah. Kita dua semayang ba'diyah dengan tahiyat masjid contohnya dibolehkan. Okey. Hukumnya bila kita niat dua lagu tu dapat dua-dua pahala semayang. Okey. Adapun pendapat yang mengatakan tidak boleh, maknanya tidak sah. Mesti kena niat mustaqil, kena asing. Kalau tahiyat, solat tahiyat. Kalau ba'diyah, solat ba'diyah. Dan pendapat yang terbaik ialah kita buat suku-suku. Kerana kita ada satu kaedah dalam mazhab Syafi'i. Ma aksaru fa'la aksaru sawaba. Lebih banyak perbuatan kita, lebih banyak pahala yang kita dapat. Dan yang kedua, al-khuruju minal khilafi mustahab. Keluar daripada khilaf ulama' itu, dia anggap sunat. Walau bagaimanapun, siapa nak gabungkan juga dua sunat dalam satu solat, ada ulama' yang membolehkan. Okey. Soalan seterusnya.